Menerima jemputan daripada Parti UMNO yang saya percaya di bawah kelolaan apa yang disebutkan payung besar, betul, rumah besar. Rumah Melayu. Rumah Melayu. Rumah bangsa. Maaf. Rumah apa bangsa. yang disebut rumah bangsa. Di mana jemputan dibuat pada putera dan lain-lain parti pada 15 Mac. 15 Mac. Dibuat pada 5 Mac 2026, hari Khamis, jam 5 petang, yang dikelolakan oleh jawatan kuasa yang dipengerusikan oleh Tan Sri Abdul Ghani Osman. Rumah bangsa ni yang diumum oleh UMNO dan menjemput parti putera. Kita dibuatnya semua salah. Kita menghormati jemputan ini. Kita berterima kasih jemputan ini. Apatah lagi jemputan bulan Ramadan Al-Mubarak. Tetapi pada masa yang sama kita berhati-hati. Janganlah kita digunakan bulan Ramadan ini dengan tujuan mengadakan buka puasa, tapi anjurannya di bawah rumah besar, rumah Melayu ni. Rumah bangsa. Rumah bangsa ni. Sebab disebut dalam jemputan ini dan akan dibincang pula pelaksanaan Islam dalam dasar kerajaan, agenda Bumi Putera dalam ekonomi dan pendidikan. 2 agenda. Tapi jemputan pukul 5. Masanya sejam. Sejam setengah. Nak tadir lagi. Nak buka puasa lagi. Jadi masa sejam ni nak bincang apa ni? Nak bincang Islam dalam dasar kerajaan, agenda Bumi Putera dengan banyak parti ni. Berapa orang boleh cakap berapa minit? Itu satu hal lah. Yang kedua pula, bila kita hadir nanti, akan keluar berita semua parti-parti yang hadir ni ditaklidkan, diputarkan nanti seolah-olah yang hadir ini sudah menyokong Madani. rumah apa ni? Rumah bangsa. Rumah bangsa anjuran UMNO ni. Ini kita tak nak terperangkap. Maka sebab itu mesyuarat ADT Putera pada hari ini memutus kita tidak hadir. Walaupun kita terima kasih, kita menghargai jemputan, tetapi kita juga Luas pada. cerdik. Kita juga cerdik sama dengan UMNO. Kita tak nak terperangkap walaupun parti putera kecil, kita kerdil, tetapi ini parti yang istiqamah, yang tegas dan yang sensitif dengan semua perkara, apatah lagi termasuk jemputan, sebab kita baca niatnya ini ialah nak menggambarkan kepada rakyat rumah bangsa sudah mendapat sokongan daripada mereka-mereka yang hadir. Yang tersirat. Saya tak tahu sama ada PAS akan hadir, Bersatu akan hadir ataupun lain parti akan hadir. Even kalau PAS hadir, Bersatu hadir, saya nak tegaskan balik, Putera tidak akan hadir. That is our stand. Kita hayati kerana kita tak mahu terjebak dengan dipergunakan, dibuat, lepas ini timbullah disebar naratif, persepsinya ada habis orang jadi keliru nanti. Putera tetap dengan bersama payung besar. Dengan Perikatan Nasional adalah payung besar orang Melayu. Perikatan Nasional adalah, saya ulang, orang Melayu kalau nak sebut rumah bangsa, rumah Melayu, payung besar, semuanya adalah Perikatan Nasional. Perikatan Nasional didokong oleh, pada saya lah, payung besar yang dipimpin oleh yang amat berharga Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Jadi ini ada satu lagi. Kalau betul ikhlas nak sokong perpaduan Melayu dan Islam, kenapa tak datang awal-awal waktu kita tu waktu payung besar diujuk oleh Tun Dr. Mahathir? Kenapa tak datang? Kenapa nak buat sendiri? Awak ingat everything is UMNO. Semuanya nak kena UMNO buat.
Dulu boleh lah. Sebab UMNO bukan seperti UMNO dulu. UMNO sekarang ni lain daripada dulu. You see, UMNO dulu tak ada kerjasama dengan DAB. Presiden UMNO dulu tak ada kena 47K prima facie. Walaupun dah dapat NFA. Tetapi cop dah ada kat situ. Seorang pemimpin mesti bukan sahaja bersih, kena dilihat bersih. Dibebas pun kalau tak bersih, masih lagi dipersoalkan. Macam ceramah pula saya ni. Ni bulan Ramadan Mubarak ni tuan-tuan. Di luar sana. Penat dah saya berjuang ni. Tazkirah. Tazkirah kira ni penat dah. Bila rakyat susah, tuan-tuan tanya pula, kenapa kita duduk diam? Mana Ibrahim Hadi? Saya menyalak pula tuan-tuan duduk diam. Macam dululah saya masuk ISA, tuan-tuan peluk tubuh. Tapi saya tak putus asa. Saya beri amaran, saya beri peringatan. Dan ini, kerja UMNO ni. Pandai. Latih Tasigani Osman. Betul, satu lagi Veteran. Datuk Seri Khalid Nordin yang mengurus di rumah besar ni. Sebab nak sembunyikan Presiden UMNO yang banyak kes ni. Dia ingat kita ni kecil anak. Tak apalah. Putera tak pergi pun tidak menjejah dia orang. Sebab kita putera ni seperti ulat dalam batu. Kecil tapi tak mati. Semangat. Orang yang bersemangat ulat dalam batu pun tak pernah mati. Okey. Jadi itulah. Antara kita bincang tadi, kita putus. Ada banyak perkara lain lagi. Saya cukup setakat dua tu lah. Resolusi dia dah ada dah ni. Pergi kan. Maknanya mungkin dia dah siap dah resolusi. Resolusi dah siap-siap. Pergi baca lepas tu endorse. Inilah resolusi yang dipersetujui oleh macam NGO dia buat dah. Kalau nak bincang betul, buat bincang cara betul. Biarlah ada 1 hari, 2 hari. Kupas betul-betul, dengar betul-betul. Jangan sensitif. Baru boleh. Ni nak bincang apa 1 jam ni. Lepas tu nak endorse resolusi yang disiapkan. Pergilah orang lain. Kita tak pergi tapi jangan salah faham. Allah SWT tahu bahawa saya yakin walaupun jemputan ini bulan Ramadan termasuk iftar, tapi saya yakin Allah Ta'ala tidak akan menghukum putera dengan tidak adil. Majlis sebenarnya yang tersirat politik di belakang daripada amal jariah sebenarnya. Terima kasih.